Benda ni kita minta jauh tapi untuk korang yang bawa motor kan, aku sarankan sangat korang pakai sarung tangan. Tak kisahlah yang full glove ke, half glove ke, pakai je sarung tangan. Tak kisahlah nak pergi jauh ke, dekat ke, pakai je sarung tangan, okey? Yang dekat tangan aku sekarang ni adalah half glove daripada NJX. Warna korang boleh pilih. Warna hitam ada, warna merah ada, warna hijau yang cantik macam ni pun ada juga. Apa yang best dekat glove ni adalah dia half glove. Untuk aku yang tak suka pakai full glove kan, ini adalah pilihan yang paling aku suka sebab dia tak panas dan senang nak scroll handphone, nak tengok waist ke, tengok benda kan. Okey, dekat sini dia ada padding yang kuat ni, yang cantik tebal ni, yang mana dia akan protect tapak tangan daripada tercedera kalau berlaku sebarang kejadian. Sama juga dekat belakang ni, dia ada knuckle yang memang protect, elok cantik dari segala tulang-tulang jari korang. Okey, dekat bahagian sini dia ada macam grip. Hand grip ni membolehkan korang untuk korang pulas throttle tanpa perlu korang pegang kuat-kuat throttle tu. Pegang yang biasa pun patut pulas, memang dia melekat kuat cantik je. Yang hand grip ni bukan cakap satu je tau, dua-dua pun ada hand grip dia. Kiri kanan ada hand grip dia. Dekat bahagian penggelangan tangan pula ada velcro untuk korang adjust lah. Korang nak pakai ketat-ketat boleh, nak pakai longgar-longgar pun boleh juga. Macam aku kadang-kadang bila dah panas, aku selalu lepaskan je macam ni. Kalau aku nak ride jauh-jauh, nak lama-lama, aku akan pakai full. Memang safety habis lah macam ni. Okay? Yang penting korang kena dapatkan satu glove untuk korang punya motor. Standby je kat motor korang. So once korang bawa motor, boleh pakai dulu glove ni, barulah korang boleh start motor, baca bismillah, terus jalan. Nice kan? Daripada NJX. Dan dapatkan link ada dekat bawah. Mantap kan?